Memandangkan Ikram duduk atas wheelchair, why not Ikram jadikan diri Ikram ni sebagai photo booth bergerak? Macam kenal. Macam dulu selalu nampak je ni. Jap kita try. Puasa badi semangat ke channel Hama Brotherhood. Piu piu piu. Weh, rindu tu intro tu. Dalam video kita kali ni, ayat-ayat lama. Ikram macam balik ke zaman dulu tau. Ke zaman awal-awal Ikram buat konten dulu. Rasa rindu, serius lah cakap. Sedap je Ikram rindu gila nak buat video macam ni. Tapi tak. Sebab sebelum ni Ikram terlampau sibuk sikit di tempat lain. So hari ni Ikram rasa Ikram nak update dekat kampus semua. Yang mana Ikram rasa Ikram nak comeback lah kat sini. Macam mana tak rindu duk. Dekat YouTube lah tempat Ikram bangun kira nama Hamal tu. Daripada nama channel kita dulu Hama Brotherhood, sekarang kita rebranding balik menjadikan Ikram Hamal. Dekat YouTube jugalah Ikram belajar banyak benda tau. Macam nak buat video macam tu, editing semua. So Ikram boleh kata asal kira Ikram memang betul-betul daripada YouTube. Daripada 2018 kita start. Apa yang membezakan Hamal dulu dengan yang sekarang? Hamal yang dulu dia kurang matang sikit. Dia just nak dapatkan income. Tetapi dia tak dapat daripada segi konten tu macam mana. Ikram masa Ikram nak fokus dekat konten Ikram. Ikram harap dengan comeback Ikram kali ni, Ikram nak bawa satu vibe baru tau. Ikram nak jadi lebih serius dalam buat konten. Dan juga Ikram nak tarik yang semua menjadi sebahagian daripada Hamal. Sebahagian daripada Hamal tu macam mana? Maksud Ikram sebahagian dari Hamal tu, hampa menjadi saksi kepada perjuangan hidup Ikram selepas ni. Dan hampa jadi sebahagian daripada hidup Ikram tau. Jadi Ikram nak update sikit dekat apa. Alhamdulillah, apa tengok sebelah Ikram ni, ini merupakan office pertama Ikram tau. Yang Ikram akan jadikan dia sebagai studio juga. So selepas ni kita akan buat banyak konten dekat sini lah. InsyaAllah dekat sini jugalah kita akan melakar sejarah baru nanti. Seperti yang abang tahu, nak buat studio dengan office ni tak murah tau. Jadi Ikram kena extra work sikit lah. Ikram kena push the limit. Dapatkan balik lah untuk modal Ikram nak kembangkan lah Ikram punya career. Memandangkan Ikram duduk atas wheelchair, why not Ikram jadikan diri Ikram ni sebagai photo booth bergerak. Yang ada nanti kan Ikram plan, Ikram nak jadi macam cameraman, agak gambar orang akan bayar Ikram dalam bentuk skeping gambar macam ni. Yang ni Ikram ada pocket printer, yang mana nanti Ikram akan takat gambar gunakan kamera mirrorless Ikram dan terus print gambar tu. Jadi Ikram rasa ni adalah peluang yang terbaik lah untuk Ikram dapatkan income sampingan. Sambil-sambil Ikram dapat jalankan bisnes kecil Ikram tu, Ikram dapat hasilkan konten juga. Sambil-sambil tu juga Ikram boleh buat affiliate. Untuk menjalankan projek kecil kita ni, Ikram ada beli beberapa barang. Untuk barang pertama, Ikram ada beli lens E-mount 56mm daripada brand Vitrox. Yang ni lens jenis E-mount tau, untuk kamera Sony. Lepas tu pula, yang ni merupakan kertas yang Ikram akan gunakan untuk mini pocket printer Xiaomi Ikram. Kertas ni mahal tau, skeping pun dah berapa ringgit lah. Yang ni pula printer hitam putih lah untuk gambar. So kalau macam untuk budget sikit dan nak buat gambar yang murah tetapi nak kekalkan memori, Ikram akan gunakan yang ni. Kertas dia murah sikit, dia hitam putih dan juga lagi kecil daripada Xiaomi punya. Dan yang terakhir sekali, ini merupakan Xiaomi Pocket Printer S1. Yang ni dia just boleh connect dengan phone lah untuk print nanti. Jadi nanti Ikram akan review satu persatu barang-barang ni dalam video yang lain. Sebab dalam video kali ni just nak tunjuk secara overall untuk projek kecil Ikram lepas ni. So untuk barang-barang yang Ikram baru beli ni, lebih kurang harga dia dalam RM986. Tapi untuk harga tu dia tak termasuk lagi dengan kamera yang Ikram pakai, dengan lens lain, dengan bateri kamera. Hampa abaikan je meja Ikram semua ni. Okey, Ikram nak tunjuk hampa ni merupakan kamera yang Ikram gunakan untuk buat live lah. So lepas ni Ikram akan cabut benda ni dan Ikram akan pakai untuk projek kita. Okey, kita cabut dulu barang-barang kamera ni. Yang ni Ikram pakai bateri jenis cucuk dekat plug terus ni sebab nak buat live kan. Tapi nanti kita boleh jugalah pakai bateri ni nanti untuk buat projek kita, sebab nanti maybe Ikram akan pakai plug yang cucuk belakang wheelchair Ikram tu. So masalah bateri untuk kamera ni Ikram tak payah pening sangat lah. Jadi kita akan cuci dulu kamera ni guys. Berhabuk guys kamera ni. Ya Allah, teruk ya guys, kotor kamera ni.
berabuk. Bapak serius dia dengan berabuknya. Kalau dah Ikra gantung dekat situ je, sebab Ikra nak buat live pasal senang. So Ikra tak payahlah pasang buka. Sekarang ni jom kita cuci dulu guys kamera ni. Untuk barang-barang nak cuci kamera ni, first Ikra akan guna mini blower daripada brand Kilat. Lepas tu Ikra akan gunakan spray contact cleaner dan juga beberapa cotton bag, kain lap cermin, akhir sekali kain microfiber. Okey, jom kita cuci. Ikra lapikkan dulu kain microfiber ni. Kita lapik bagi kemas-kemas. Kita letak kamera. Okey, dah letak elok. Ikra akan pakai blower lah untuk cuci habuk-habuk ni dulu. Lepas tu lagi kita akan pakai contact cleaner. So, buka bahagian belakang skrin. Buka semua guys. Apa yang boleh buka kita buka. Okey, ni kita nampak babuk teruk guys ini. Kita boleh cuci sekali. Bahagian port HDMI tu kena cuci. Kita dah settle bahagian tu. Sekarang kita pakai contact cleaner untuk cuci bahagian besar-besar ni dulu. Kita pakai contact cleaner, spray dulu. Kita cuci lah sampai bersih. Pakai nice. Wih, lama betul tak cuci kamera ni. Memang teruk tu. Yang ramai akan cuci bahagian senang dicuci dulu lah. Yang bahagian halal-halal kita akan pakai cotton bud. Dengan bercalar habis. Geram cuci apa yang termampu je lah guys. I try my best lah kamera ni betul-betul Ikra lenjan lah Dulu Ikra pakai casing untuk kamera ni, tapi disebabkan casing tu terlampau berat, so Ikra tak pakai dah. Dia menambahkan berat kamera casing tu. Jadi Ikra pakai je lah. Asal boleh pakai, kita pakai. Kamera pun dah lama, daripada 2018 lagi, 2019 mungkin. Much better lah. Much better but not perfect lagi. Boleh ke cuci macam ni? Ikra bantai je lah guys. Yang ni bahagian berdaki banyak ni. Ikra rasa macam geram nak spray tu kat kamera ni. Tapi dia orang kata tak boleh. Sudah bersih. Cotton bud pula. Cotton bud efektif tu. Baru jadi pakai cotton bud. Ada lagi lah part kalau tak boleh nak sini. Last part kita akan cuci bahagian bawah ni. Bawahnya paling sayang sebab kita dah pakai tripod banyak so dia akan calar kat bawah ni banyak. Ya, lagi hati kita simpan pun ke bawah ni akan bercalar juga lah. Baru kita nampak kamera ni biasa banyak tau. Alhamdulillah, Ikra tak sangka akan sebersih macam ni. Okey, selesai. Alhamdulillah kita dah set cuci kamera kita. Dah cantik dah, berkilat. So insyaAllah kita akan sambung next video untuk review satu persatu barang-barang yang Ikra beli tu. Dan juga kalau apa nak tengok vlog Ikra yang seterusnya, kita akan sambung part projek kita ni tentang kita nak buat photo booth bergerak ni. So apa boleh subscribe Ikra, okay? Jangan lupa. Bye bye, see ya. Kita jumpa lagi, okay?